Ustaz, macam mana nak lawakan ibadat Ustaz? Tu, Quran turun dalam bulan Ramadan. Hang bacalah Quran banyak-banyak. Ustaz faham tak? Saya puasa. Mana larat nak baca banyak-banyak? Ayat tak ada. Ayat liau kering. Nak baca banyak-banyak pasal apa? Quran ni lah nak bagi syafaat pada kita di hari kiamat. Bukannya Facebook, bukan TikTok, bukan Instagram yang kita duk tengok sampai ke malam. Ni buka puasa pun, tangan kanan suap nasi, tangan kiri main handphone. Jom kita tinggal saat menatang-menatang ni, kita letak kepada kita keutamaan untuk mencantikkan amalan. Semayang cantik-cantik, aku nak buat cantik-cantik semayang tarawih ni. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup dalam dunia. Mai tu imam kita ni pula semayang pula, Allah, baca pula satu muka surat Al-Quran tu bahagi dua, puas hati lah. Dapat 15 juzuk sepanjang Ramadan. Aku tak hafal Quran, tapi aku dengar tu imam baca Quran, aku pun dapat pahala. Alhamdulillah. Kena pula tu imam baca ayat pendek, tak apalah, pendek pun tak apalah, janji ayat Quran. Alhamdulillah. Tu so komplain, yang penting ikhlas. Jangan bila mai masjid tu imam baca ayat panjang, silap mai. Ni mau aku sebelah. Silakui dia kata ke tu imam baca ayat panjang. Mai hak imam lain pula, inna a'tayna bagi doa. Yang ni bagus cantiknya. 9 suku lebih Apa? Hang kata hang nak polis bagi cantik, kata nak vacuum bagi cantik, bagi bersih segala dosa. Dosa kena sedut. Ni dialah semayang tarawih. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita kalau habuk banyak tu dia vacuum ngongak. Tuan-tuan, kalau seat kereta tuan-tuan macam peta dunia. Anak tumpah susu, kita tumpah air kotak, hak isteri kita bagi tumpah kulit koci, penuh atas tu. Tuan-tuan nak buat apa? Tak, tuan-tuan pergi hantar kedai buat cushion. Hang cuci balik semua. Dia buka segala kerusi kita, dia vacuum tu dengan duit siling, kulit koci, batang aiskrim buat dah dia masuk dalam tu. Sat lagi dia cuci pula kapet, dia polis, lekat balik. Dia main dekat kita tu. Hoi, ni kereta saya. Abang punya. Tak buat awak yang bersih lain hang tak nak cuci. Macam itulah Ramadan, tuan-tuan. Keluar Ramadan nanti bersih. Tuan-tuan tak mau. Salah satu cara nak bersih macam tu, semayang tarawih. Apa cara kalau tuan-tuan semayang tarawih, kalau tuan-tuan vacuum main siap bersih tak mana. Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita 1 bulan nak bagi bersih dosa.